menyampaikan sumbangan kerajaan negeri, sumbangan yang amat berhormat Ketua Menteri dan sumbangan Ketua Menteri satu kepada Encik Johar Ismail, owner restoran Doremi yang telah dipindahkan dulu, dan pada pagi ini kita mengucapkan terima kasih pada Encik Johar dan juga rakan-rakan media kerana dapat bersama-sama dalam pembicaraan ringkas ini supaya kita dapat lihat yang masalah-masalah yang ada dahulu kita dapat selesaikan dengan sebaik mungkin, insyaAllah. So saya silakan kepada Yang Maha pada Encik Johar. Selamat pagi hadirin sekalian. Saya Johar bin Ismail. Pada pagi yang ingin di persiaran ini, saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada Kerajaan Negeri Pulau Pinang kerana input saya dan isteri saya untuk menerima sedikit sumbangan daripada Kerajaan Negeri Pulau Pinang di atas insiden yang agak memberi kesan kepada parti politik mana benda ini telah diketahui umum baik dalam negara maupun di negara-negara yang berdekatan dengan negara Malaysia ini. Jadi pada 21 Mac yang mana surat ini ada di hadapan saya ini, saya Johar bin Ismail yang berasal dari Kanil.com, sekolah di Methodist Boys School Aitam, ini mengatakan bahawa perkara penyelesaian masalah gerai Doremi. Saya seperti nama dan alamat di atas mengucapkan ribuan terima kasih di atas sumbangan yang amat berhormat Ketua Menteri dan yang berbahagia Datuk Timbalan Ketua Menteri 1 sebanyak RM20,000 dan juga bantuan dan nasihat daripada Haji Abdul Malik kepada saya berhubung dengan persetujuan saya mengosongkan premis restoran Doremi. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada Kerajaan Negeri kerana menawarkan satu unit gerai di kompleks Bayu Senja di Batu Pergi, tetapi malangnya perniagaan di situ tidak sesuai dengan minat kreatif saya untuk menghasilkan sesuatu dalam bidang tourism ini, bidang pelancongan untuk menarik kediaman di Pulau Pinang. Saya juga turut merasa kesal atas publicity negatif yang telah diadakan dan ini telah diambil kesempatan oleh orang-orang dan organisasi tertentu. Saya juga memohon maaf kepada Amat Berhormat Ketua Menteri dan Kerajaan Negeri di atas segala publicity negatif dan kejadian-kejadian yang tidak diingini yang telah berlaku akibat tindakan di atas kerja penguatkuasaan oleh majlis terhadap premis restoran yang lalu, iaitu 2 tahun yang lalu lah. Saya sekali lagi mengucapkan ribuan terima kasih kepada Yang Amat Berhormat Ketua Menteri dan Kerajaan Negeri di atas keprihatinan yang diberi terhadap masalah saya dan keluarga saya. Sekian, terima kasih.先可以跟他讲话一下吗？你
cek saya 10,000 tak tahu masa 10 cek 10 lah 20. Kalau bayar bank Jadi itu bagus juga kita ada permulaan. Okey ya. Okey lah. Baik. Sila. Yang bisa escort.